Tayar yang ni tubeless ni orang kata pun ada kelebihan sikit, iaitu hello guys, today kita nak cerita sikit tentang kelebihan tayar Zintrac ni Tayar Zintrac ni didatangkan dengan tayar yang jenis tubeless tau. Tayar yang ni tubeless ni orang kata pun ada kelebihan sikit, iaitu bila mana korang punya tayar tu dah pancit dekat tengah jalan ke, in case tengah malam ke kan, nak cari bengkel agak susah. Jadi dia punya proses untuk dia punya pembuangan angin tu agak lambat tau. Jadi kalau korang pakai untuk tayar yang ada tube dalam, orang kata pan dia direct terus angin luar tau. Kalau yang ni dia mesti boleh lagi korang bawa cari bengkel-bengkel berdekatan, ataupun yang mana rumah dekat, korang boleh terus balik ke rumah, besok boleh terus tukar tau. Jadi kelebihan dia ni memang saya katakan cukup baik. Dan dari segi gripping, hujan, panas dan juga kalau lagi panas untuk jalan-jalan tar tu, memang sedap untuk korang main cornering. Sedap cun-cun. Seperti mana korang corner dekat Sepang, korang boleh try untuk tayar Zintrac. Jadi jangan lepaskan peluang anda, boleh singgah dulu untuk dapatkan dengan saya dekat AP Motorsport, tayar yang berkualiti tinggi, alright?